kefahaman yang berbeza-beza. Tapi biarlah itu sebagai satu perkara yang boleh menyeronokkan kita ramai, tapi saudara juga ada satu tujuan yang sama, common objective. Common objective itu untuk melihat supaya UMNO Barisan Nasional ditumbangkan. Sebab kenapa dia perlu tumbangkan, yang itu saudara dah memang usahakan banyak dalam alam maya, ya. Cuma kita nak beritahu bahawa di Perak hari ini yang membantu, salah satu faktor yang membantu kemenangan Pakatan Rakyat tidak dapat dinafikan adalah pemain-pemain bloggers, ya, ataupun saudara yang terlibat dalam alam kemayaan ini. Jadi itu Pakatan Rakyat kita akui dan kita berserta sekali, ya. Dan saudara kena ingat ada blogger-bloggers yang aktif, ada yang tidak aktif, yang cirinya juga menyokong Pakatan Rakyat. Ini juga perlu dimasukkan dalam alam ini, ya. Selamat program ini ialah kita nak gembelingkan kemampuan semua pemain-pemain maya atau pemaya melibatkan bloggers, facebookers dan youtubers untuk menghasilkan seberapa banyak produk yang boleh untuk satu matlamat yang simple dari segi ayatnya ialah nak tumbangkan Barisan Nasional. Kita nak manfaatkan kekuatan sejumlah asal yang ada ini untuk menghasilkan lebih ramai pemaya-pemaya di seluruh negeri Perak, sehingga segala maklumat dapat kita manfaatkan, dan kita juga nak memastikan supaya Pakatan Rakyat tidak membazirkan seribu satu macam isu yang ada di sekeliling kita dengan peranan yang dimainkan oleh pemaya-pemaya ini. Itu saja. Saya rasa program ini sungguh baik dan penceramah-penceramah pun menyampaikannya dengan secara sungguh baik. Harapan saya lepas ini kita dapat buat lebih khusus lagi, umpamanya bengkel cara membuat YouTube sahaja, bengkel membuat Facebook sahaja, dan begitulah seterusnya dengan blog dan Twitter. Program ni kiranya kita bincang banyak benda, kita ada rumusan banyak benda. Daripada segi pelaksanaan perjalanan tu kita positif lah. Cumanya lah ni bergantung kepada macam mana kita nak pastikan apa yang kita rancang tu jalan. Apa yang kita nak tu boleh jadi boleh kiranya kita main sini, berhimpun sini tak sia-sia lah. Tiap ada benda ni bagi kesan. Kita boleh angan-angan, kita boleh tiap macam-macam, idea macam-macam, berat, ringan, tapi yang penting yang macam mana kita pastikan benda tu berjalan. Walaupun mungkin tak 100% apa yang kita expect, tapi walaupun sikit, rupanya benda tu berjalan lah. Itu hasrat saya rasanya kena benda tu kita parti sama-sama. That we have more meetings like this, and that the bloggers will upgrade their role, okay, and to know exactly what is their role as a blogger. Dan harapanlah semoga selepas ini akan diadakan lagi program yang seterusnya, dan kita target lagi berapa ramai peserta untuk meluaskan skop ni dan kita kembangkan network.